Okey, sebelum tu pastikan follow, like dan juga komen. Saya nak beritahu, ini dah hujung-hujung tahun ni biasa ada buat tournament bowling. Siapa yang nak buat trofi bowling, saya nak tunjukkan trofi bowling yang saya buat. Okey, tengok video sampai habis. Okey, ini trofi bowling yang pertama, yang gold. Dia bertapak besar, tinggi. Ini tapak gold, dia ada 3 jenis. Lepas tu ini silver. Ni silver, kita gunakan tapak pendek sikit. Ni panjang, jadi pendek. Lepas tu brown. Brown pun ada. Ini antara 3 ni color berbeza. Harga dia antara RM11 ke RM12 untuk 3 barang. Untuk 3 harga ni lah, 3 daripada yang brown, silver dan juga gold yang tadi. Dia bezanya adalah tapak. Okey. Kemudian ada yang biasa. Yang biasa ringan. Ni yang biasa, ringan sahaja. Ini RM10 lah itu. Okey. Mana yang nak buat, cepat lock. Untuk biasalah akhir tahun mesti ada tournament untuk buat bowling. Tak kisahlah, semua trofi saya ada buat, tapi salah satunya adalah bowling. Okey. Terima kasih, share banyak-banyak sekiranya video ni bermanfaat. Terima kasih.